buat lempeng saja. Tengah ke button. Halo semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan baik-baik semua. Di dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dipermudahkan dalam segala urusan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari Ahad, saya tengah buat sarapan untuk anak-anak. Ya, untuk saya jugalah. Hari ini saya buat lempeng saja. Ini saya tengah buat lempeng untuk sarapan hari ini. Hari ini saya tak keluar, tak beli sarapan kat luar. Kita buat lempeng aja lah. Hari ini kita sarapan lempeng tepung dengan sambal. Ini saya tengah buat sambal sardin. Simple-simple saja. Sarapan hari ini simple saja. Tak berat-berat sangat. Buat lempeng saja ni saya dah bancuh tepung tadi, tapi saya tak buat video. Ini dah dapat lempeng berapa keping dah. Ini saya tengah buat sambal. Makan lempeng dengan sambal sardin. Ini dah berapa keping dah saya dapat ni. 1, 2, ada 4 keping. 4 keping, 5 dengan ni. Ini tepung yang saya dah blender ni. Ini saya tengah buat sambal sardin. Untuk sarapan hari ini kita sarapan lempeng saja. Ini saya tengah goreng cili, bawang, cili, dan 1 sardin. Sardin apa-apa je lah. Apa yang ada, buat aja. Bismillah. Jadi saya guna sardin botten. Botten ke button? Saya hancur-hancurkan. Cuaca hari ini cerah lah. Ini panas dah, pagi-pagi dah panas nih. Garam. Lagi. Saya sesemua sikit. Ini lagi masak sambal. Lagilah sesemua hidung gatal Pak Haji. Pak Haji. Itu gula. Hai, selamat pagi. Dah bangun dah? Gula. Memang tengah buat sambal ni. Jadi siap. Okey. Kita gosok gigi. Ini panas lah. Ini pagi-pagi pun dah panas lah ya. Sarapan lempeng. Hari ini sarapan lempeng.
Hari ini sarapan lempeng tepung. Oke. Nah, tadi mama nak buat nasi lemak. Tapi tak jadilah. Sebab mama rasa kalau buat nasi lemak lambat dah. Ini pun dah lambat. Kesian nanti. Kan terlebih lapar pula. Buat lempeng sekejap je. Sekejap dah siap. Sengak-sengok. Pagi-pagi dah bau cili. Ini yang perahan asam jawa. Ini perahan asam jawa. Letak minyak sikit-sikit. Biar tak nampak garing sangat. Maaf lah saya senguk-senguk ni. Pagi-pagi dah tercium cili. Hidung dah termasuk bau cili ni. Jadi senguk-senguk lah hidung ni gatal. Sambal dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Milo. Bismillah. Milo Swam. Dah siap sarapan. Ni ada Milo. Anak saya tengah batuk tu. Kakak yang besar tu tengah tak sihat. Ni lempeng. Dah siap dah. Ada sambal yang saya buat tadi. Ni ada belen kari ni. Yang nak makan dengan kuah kari. Ada sikit ni. Saya dah panaskan. Okey. Mari kita sarapan. Selamat bersarapan. Sarapan. Ikut selera. Kalau Liza suka makan banyak, makanlah. Tu kuah kari pun ada. Sarapan. Tu Alisha. Sarapan nasi. Nasi. Lempeng. Nasi enggak ya? Bang. Pergilah. Sarapan. Lapar. Sudah tak? Sekejap. Baju tarik lah. Masa semua lah. Mari kita sarapan. Ini tinggal saya satu orang. Anak-anak semua dah makan.
Kuah kari dah habis, tinggal ayam seketul. Makan dengan sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal saya seorang di sarapan. Aisyah dah siap, kan? Aisyah sudah siap. Bukan dah siap, tapi muak. Dah siap lah, tak boleh cakap macam tu lah. Muak. Macam mak masak tak sedap je. Mana ada. Sedap, tapi kalau nak makan 2 kali rasa macam muak lah. Itu dah terlebih makan. Dah terlebih makan. Goyang-goyang meja, tengok goyang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya pun minum Milo macam anak-anak. Saya kurang minum kopi, teh kurang. Itu saya minum. Saya minum Milo macam anak-anak minum Milo. Minum Milo ataupun susu. Itu anak kelas. Anak kelas. Jangan main. Sedapnya. Enggak. Udah mulai panas dah kat luar tu. Lepas makan mama rasa nak buat apa? Mama ingat tadi nak cuci depan. Cilup. Bah. Tapi petang sikit lah. Harapan. Saya ni jarang buat lempeng. Sekali-sekala buat lempeng. Sedap juga. Ya, anak saya yang lelaki suka makan. Tapi dia tak nak masuk video hari ni. Anak saya dah start membesar. Masing-masing dah ikut mood masing-masing. Sedap. Ni lempeng tepung aja. Bahan dia tepung, telur, garam sikit, air. Dah, itu je. Minyak sikit, minyak goreng. Itu saja. Kalau jarang makan macam ni sedap pula. Sedap. Lempeng. Rasa dia sedap. Sedang-sedang saja. Dia punya sambal pun pedas, dia tak pedas sangat, sedang-sedang je. Cili blend dia bukan jenis yang pedas sangat. Jadi sesuai lah untuk anak-anak makan. Dia tak rasa pedas sangat. Sedap pula, tambah lagi sekeng. Cuaca dah mula panas. Alhamdulillah lah panas hari ni. Biar jemuran semua kering. Besok dah sekolah. Ya baju sekolah. Kalau tak kering kan susah. Ya Alhamdulillah apa juga. Tinggal 2 keping je. Anak saya makan. Anak saya suka makan lempeng. Tapi saya jarang buat. Apa sekali-sekala je buat. Baru ada selera makan tu. Kalau terlalu kerap sangat buat kan nanti banyak tak habis. Okeylah. Itu saja sarapan untuk hari ni. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya nak buat aktiviti lain. Bye. Jumpa lagi nanti insya-Allah.